Assalamualaikum. Kita akan on the way ke IKEA Batu Kawan, Penang. Sebelum kita on the way, kita makan aiskrim Jody. Okay, kita akan on the way di sebelum kita masuk di Plaza Tol. Kita on the way pergi ke IKEA Batu Kawan, Penang, Pulau Pinang. Okay, keadaan agak hujan. Sebelum pergi tadi, keadaan cuaca agak lancar, agak baik, trafik agak lancar. Ni agak hujan seketika waktu. Okay, let's chill out. Korang boleh relax dulu sambil dengar lagu. Relax dulu. Korang boleh relax dulu sebelum kita sampai di IKEA Batu Kawan, Pulau Pinang. Sekarang dah sampai di Plaza Tol. Okay, kita dah sampai di IKEA. Kelengkapan rumah Pasaraya IKEA. Khas untuk beli barang rumah. Korang beli barang ataupun makan di situ pun boleh. Kalau boleh bawa beli makan di situ. IKEA. Okay, kita dah masuk pintu masuk IKEA. Kita dah sampai di IKEA Batu Kawan, Penang. Kita nak masuk parking dulu. Boleh guna tas Enggu ataupun Visa card. Ada atas, ada bawah. Boleh parking kereta dulu. Okay, selepas kita parking kereta, ada khas untuk warga emas, khas untuk keluarga, khas untuk OKU. Okay, korang boleh sebelah ini pintu masuk IKEA. Pintu masuk IKEA. Kita nak cuba order makanan di IKEA. Korang boleh order macam-macam pilihan yang ada di sini. Okay. Jangan lupa subscribe YouTube Pos Aimak. Korang nak beli perabot ataupun makan ala-ala Sweden, boleh datang di IKEA.